Masih ingat rasa Ramadan di kampung? Aroma masakan yang menyapa dari dapur. Rasa yang tak pernah dilupakan. Dari juadah tradisi hingga manisan kegemaran seisi keluarga. Kali ini, Melting Pot Concord Hotel Kuala Lumpur menampilkan masakan klasik Melayu yang menjadi kegemaran orang ramai bila menikmati juadah berbuka puasa di sini. Tengok ni. Sini kita ada ABC, kita ada Pak Haji Nasi Kandar, kita ada macam-macam kambing. Sedapnya, ya Allah. Tengok ni, ramai orang dah tengok-tengok makanan mana wajib. Ini kita kena wajib ambil, itu kita kena wajib ambil. Semua kita nak ambil. Bila rasa berbicara, kampung terasa dekat di hati. Pelbagai menu disajikan membuat anda pusing untuk memilih nak makan mana dulu. Yang pastinya, semua makanan di sini buat anda semua kenyang dan berpuas hati. Pada tahun ni kita ada melakukan kelainan sikit ataupun pembaharuan. So kita ada masukkan few new item yang baru dan kita ada juga Josper oven. So Josper oven ni dia menggunakan arang. So ini daging, ayam, otak-otak kita panggang dalam tu. So dalam masa 2 hingga ke 3 minit. Ramadan bukan sekadar tentang makanan, tapi tentang kebersamaan. Nikmati pelbagai hidangan kampung asli disediakan khas untuk menghidupkan kenangan Ramadan dahulu. Dengan harga RM198 seorang, anda boleh nikmati semua juadah ini. Untuk kanak-kanak di bawah 6 hingga 11 tahun, dapat diskaun 50%. Tapi, kalau anda datang pada tarikh 19 hingga 22 Februari dan 18 hingga 20 Mac, anda hanya perlu bayar RM178 seorang. Tunggu apa lagi? Tempah sekarang. Jom pulang ke kampung, kini di hati bandar, hanya di Concord, Kuala Lumpur.